Apakah perjuangan kita akan selesai lepas zaman saya? Tentu tidak. Dan saya pun bila bersara nanti, saya nak serah parti dan kerajaan. Saya akan beritahu pada pengganti bahawa tolong bawa parti dan negara kita ke tahap kejayaan yang lebih hebat daripada zaman saya. Ini pesanan saya. Saya pernah berhenti. Apa yang tak ada masalah, berhenti ya. Bila suruh berhenti, malah berhenti. Najib berhenti lah. Itu saja rayuan saya. Sebab itulah saya appreciate Pak Lah Tun Abdullah Badawi. Saya nak berkongsi ni. Ni ada dua orang kuat Pak Lah depan kita ni. Saya nak beritahu, Pak Lah pesan kat saya. Apa? Dia kata, Najib, I want you to take this country to a greater height than during my time. Pasal saya penuh harapan bila dia ganti Pak Lah. Tetapi prestasi dia buruk lagi daripada Pak Lah. Sepatutnya saya kata sebelum pilihan raya, saya kata kalau dia pencapaian dia buruk daripada Pak Lah, patut dia berhenti. Pertahankan parti, menegakkan perjuangan. Kerana apa? Setia pada parti, kasih dan sayang pada parti. Tidak ada lagi UMNO. Tidak ada lagi UMNO. Yang ada ialah Parti Najib. Bukan UMNO. UMNO ditubuh untuk memperjuangkan agama, bangsa dan negara. Ini UMNO sekarang ini cuma memperjuangkan nasib Najib saja, mempertahankan Najib. Tak ada perjuangan lain. Sebab itu dia sudah jadi Parti Najib. Dan saya tak boleh sokong Parti Najib. Inilah jadi pemimpin besar 22 tahun. Tak pahal lagi. Nak jatuhkan parti yang sudah banyak pertahankan dan berjasa pada beliau. Tak boleh. Pantang. Saya kata pantang. Don't cross the line. Bukan saya minta banyak, saya minta berhenti aja. Ini bukan milik sesiapa. Parti adalah warisan kita, harta pusaka kita. Semua ahli yang kita nak mewarisi, yang kita nak serahkan nanti ialah parti yang kuat, bukan parti yang lemah. Tetapi sekarang ini nama UMNO sudah jadi begitu busuk, terutama di kalangan muda-mudi. Mereka tidak nampak kebaikan UMNO sama sekali. Ini semuanya hasil daripada pemerintahan yang buruk yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib. I speak no evil, I hear no evil, I smell, no, I smell, I see no evil.